Nama saya Supramani Chami. Dalam kertas undi nama saya Mani. N07, calon nombor 1, Don Bukit Kepong. Ini ketiga hari ini. So saya sudah pusing satu Don Bukit Kepong. So saya sudah jumpa ramailah Cina, Melayu, India semua. Nampak respon agak bagus, tapi kalau terus macam ni memang ada peluang kemenangan. Perubahan yang saya nak buat di sini adalah satu, peluang pekerjaan. Lagi satu, dia orang mohon rumah murah lah. Memang tak ada rumah murah di kawasan ini. Lagi satu, kita akan cuba wujudkan industri kecil-kecilan untuk dapatkan peluang pekerjaan untuk anak-anak muda kita. Harapan untuk pengundi-pengundi, saya ada terima banyak aduan daripada mereka lah. Kalau mereka beri sokongan kepada saya akan buat yang terbaik untuk pengundi Don Bukit Kepong. Saya calon Bangsa Harapan nombor 2 N24 Senggarang dalam Parlimen Batu Pahat. Dia tanya orang Nafis, orang Mambakar, memang beza. Saya Marhain. Orang Mambakar ni Marhain. Cuma dia, saya rasa mungkin dia elit kayangan lah. Saya bukan tu. Proses sedang bermula lah. Kita akan mula ikut jadi orang. InsyaAllah dalam tempoh minggu ni kita akan mula edarkan flyer, naikkan bendera, billboard. Tahu dah billboard dah pasang. Akan pasang lagi lah. Harapan pada pengundi dia di N24 sekarang, pilihlah saya yang sudah 4 tahun sebagai ahli parlimen Batu Pahat yang sudah tentunya membantu pengarah Segarang dan Rengit. Kali ini saya akan tumpu N24 Segarang. Johor ke depan, undi harapan.